Hai guys, hari ni kita buat kek marble moist. Okey, ini dah siap bakar panas-panas lagi. Tengok tu. Memang tekstur dia memang moist. Ini yang dah siap dah. Okey, ini cara-caranya. Mula kita ambil butter, gula, pasir. Kita pakai gula pun boleh. Pasir ni kita boleh. Kita putarkan. And then kita masukkan telur. Kita masukkan sedikit satu sudut ovalet ya. And then susu pekat kita masukkan. Dan 3 sudut susu pekat. Dan kita putar. Kita putar sehingga dia kental ya. Kemudian saya masukkan esen vanila. And then saya masukkan tepung gandum bersama soda bikarbonat ya. Dan kita putar. Hari ni saya buat 3 kali ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya buat color coklat. And then plate. Saya masukkan warna plate. Kita kacau-kacaukan dia ikut aktiviti anda masing-masing untuk corakkan dia. Ini untuk kita buat lapisan dia. Ini saya letakkan warna merah. Apa yang ada kat rumah saya je lah saya gunakan. Kita letakkan warna merah. And then last sekali saya letakkan warna hijau. Kemudian kita hentakkan sikit ya untuk padatkan dia punya surface. Okey, kita lorekkan sebab kita nak dapatkan bentuk pelangi ya. Okey, ini dah siap bakar. Kita bakar dalam suhu 150 dalam 45 minit macam tu. Ini dah siap. Nampak tekstur dia sangat moist nampak. Ini dah siap ya. Selamat mencuba. Selamat mencuba guys.